Dia ada asma. So, dia tak boleh nak sentuh kucing, tak boleh nak pegang, tak boleh nak cium. Bau asap pun dia tak boleh. Kali ni saya nak cerita pasal satu story lah. Satu story 2 minggu lepas, masa hari Jumaat tu, saya ada buat kelas seni. Free demo untuk cat painting out of the box. Then saya terjumpa satu aunty ni. So this one sweet Chinese aunty ni, dia nak belajar melukis kucing. Tapi masalah dia satu, dia ada asma. So dia tak boleh nak sentuh kucing, tak boleh nak pegang, tak boleh nak cium. Bau asap pun dia tak boleh. Tapi dia sayang kucing, dia suka kucing. Kebetulan pula masa tu pula dia datang, dia nampak lah poster kat belakang ni. Sebabkan dia nampak poster tu lah, dan dia nampak jugalah ada free demo tu. So dia pun register. Dia ada jumpa saya pada hari Jumaat pukul 6 petang tu. Dan saya pun duduk dengan dia sebelah-sebelah, sebab dia tak berani nak gunakan canvas tu. Aduh. Dan sebaliknya dia tak gunakan canvas yang ni. Dia beli satu lagi canvas tu, canvas size A3, and then dia pun melukis sama-sama dengan saya lah. Saya mengajar dia side by side macam mana kita lukis kucing, dan saya pun mengajarlah dia macam mana nak gunakan berus, apa berus nak melukis, bahagian nak gunakan flat ke, filbert ke, round ke, macam mana. Dan pada sama kita ceritalah pasal kucing apa yang dia suka. Macam dia cakap, dia suka kucing Oyen. Dia ada gambar kucing Oyen dengan anak-anak dia. Dan saya pula suka kucing gemuk-gemuk, kucing British Shorthair lah orang kata kan. Tapi tujuan kita nak melukis kucing, nak berlatih, walaupun lukis kucing kartun sekalipun. Saya punya perasaan masa tu macam agak quite terharu jugalah. Walaupun saya mengajar tu dia seorang sajalah kan untuk nak melukis tu, tapi at least pada sama saya pun dengan dia pun seronok lah, enjoy lah melukis sama-sama. Sambil tu saya mengajar dia macam mana salah satu bros tu guna untuk touch up ataupun buat line. So cat painting ni hakikatnya bukan nak suruh orang tu lukis kucing tu sampai perfect, tapi actually nak bagi keseronokan dan kepuasan untuk siapa yang lukis ni, terutamanya untuk pemula. Tak kisahlah umur ke, muda ke, tua ke, yang sakit macam asma macam aunty ni ke, ataupun yang sihat ke, yang penting ada keinginan untuk melukis. Keinginan untuk berkreatif. So selagi ada keinginan untuk melukis, just do it, buat je, asalkan anda berkreatif. Walaupun comot ke, cecah bonjai ke apa, yang penting anda melukis. Alright, so inilah dia punya story time saya kali ni. Alright, like, comment dan share untuk video seterusnya. Westa Inspirasi Kreatif.